Tindakan 3 lelaki yang tular kerana dipercayai mencuri kabel Telekom Malaysia TM di kawasan Pasir Putih Ipoh membawa padah apabila mereka berjaya ditahan polis. Ketua Polis Daerah Ipoh, Asisten Komisioner Abang Zainal Abidin Abang Ahmad memaklumkan, suspek berusia antara 24 hingga 40 tahun itu ditahan di beberapa lokasi berasingan sekitar Ipoh dan Cemor. Siasatan mendapati ketiga-tiga mereka mempunyai rekod jenayah dan narkotik. Berdasarkan rakaman tular, kumpulan ini dipercayai mencuri kabel sepanjang 30 meter di Jalan Batik 6 Pasir Kuning sebelum laporan dibuat oleh pihak TM. Hasil soal siasat awal, kesemua suspek mengaku terlibat dalam kejadian tersebut. Mereka kini ditahan di Balai Polis Pusat dan kes disiasat mengikut Seksyen 379 Kanun Keseksaan kerana mencuri. Polis turut meminta orang ramai yang mempunyai maklumat tambahan agar tampil membantu siasatan dengan menghubungi IPD Ipoh atau Balai Polis berhampiran.